Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So, it's been a while. So, kalau korang perasan, minggu lepas aku tak ada post pun vlog weekend aku. Dan aku hanya post video movie review Blood Brothers, betul tak? Okay, so kenapa aku buat macam tu? Sebab mulai minggu ini aku nak tukar style video YouTube aku kembali ke asal balik, which is zaman dulu lah. Okay, zaman aku sebelum aku kahwin lagi, which is aku tak buat vlog, tapi aku akan record setiap main event saja. Okay, meaning macam, okay, contoh, okay, sebelum tu aku kena bagi tahu the main reason why aku nak buat macam ni is because aku dah start rasa buat vlog ni satu benda yang perlukan effort yang tinggi. Okay, it's a bit hassle lah nak buat vlog setiap weekend ni. Sebab apa? Okay, dulu kenapa aku ubah jadi vlog? Sebab aku rasa vlog ni senang, just jalani hidup macam biasa dan record je kan. Tapi benda tu sebenarnya macam bagi beban juga kat aku. Itu satu. Okay, yang kedua, kenapa aku tak nak buat vlog is sebab aku rasa macam rugi. Sebab contoh dalam satu video vlog tu, kadang-kadang aku pergi 2-3 kedai. Aku pergi food hunting kan selalunya kan. Vlog aku pasal food hunting Mostly sebab berkaitan dengan food hunting. And kadang-kadang tu dalam satu video vlog aku pergi sampai 2-3 kedai yang best tau. Tapi aku letakkan dalam satu vlog saja, which is very, pada aku agak merugikan lah. Sedangkan aku boleh buat 2-3 video. Aku macam aku boleh modalkan 2-3 video dengan 2-3 kedai aku pergi tu. So sebab itulah aku nak tukar ke style asal aku balik, di mana satu video tu aku akan fokuskan kat satu benda je. Sebab okay, satu lagi, bila aku buat satu vlog dan aku masukkan banyak-banyak kedai yang aku pergi food hunting, aku tak nak fokus kat satu kedai je. And so macam kadang-kadang tajuk tu aku tak cakap pun kedai yang aku pergi tu. Sedangkan ada kedai yang menarik dalam vlog tu, tapi aku tak cakap dalam tajuk. So kadang-kadang orang tak tahu pun aku pergi kedai tu. And kedai aku review kedai tu pun dalam vlog tu, orang tak tahu pun. So basically mulai minggu ini satu kedai aku food hunting, aku akan buat satu video. So senang, macam kalau orang nak cari kedai tu pun orang tengok review aku pasal kedai tu macam tu. And bukan pasal kedai food hunting je, maksudnya bukan satu kedai satu food hunting je, tapi video aku akan merangkumi apa-apa saja benda yang aku nak review. For example macam movie review minggu lepas kan Blood Brothers, aku pergi tengok Blood Brothers, aku akan buat satu video untuk review movie tu. So macam ni, aku pergi kedai Kopi Hut tadi, so aku akan satu kedai kopi apa ni, aku okay, alamak dah kantoi. Okay, tapi tak apalah. Okay, hari ni aku akan review kedai Kopi Hut by Adam Corey. So akan ada dalam video ni. Okay, so macam tu lah, satu kedai satu video, senang korang nak cari nanti. Okay, and bukan saja food hunting, tapi apa-apa saja yang aku nak review. Contoh macam aku pergi Speedmart. Okay, ni aku bagi example lah. Aku pergi Speedmart, aku jumpa satu benda yang menarik untuk aku review. Contoh macam hari tu aku pergi, aku jumpa satu chicken dish apa, snack kan, snack samyang. Okay, aku memang peminat samyang. So tiba aku jumpa snack chicken dish samyang. Sedangkan kau tahu samyang ni Maggi kan, apa ni, ramen kan. So aku rasa menarik untuk review. So mungkin kalau aku nak review, aku akan beli produk tu dan aku akan review dalam satu video saja. Macam tu lah lepas ni. So video aku takkan ada hari Sabtu atau Ahad saja. Dia akan random lah. Kalau aku ada rasa nak review something, aku akan post. Tak kira lah hari Isnin ke, hari Jumaat ke, hari Khamis ke. Dan kalau nak buat hari-hari tu mungkin akan jadi a bit hassle untuk aku juga. Akan jadi satu komitmen yang besar untuk aku. So mungkin aku akan buat ikut suka aku. Maksudnya mungkin selang sehari atau selang 2 hari aku akan post. Macam tu lah. So itu konsep video baru aku. So aku harap korang boleh enjoy lah. Ni dah sabut-sabut tadi. Okay, so kita akan teruskan dengan kedai hari ni. Kita nak review kedai Kopi Hut. Let's go. Okay, so kita parking kat basement. So kita akan naik lift lah untuk naik. Let's go. Okay guys, so from the lift kita akan naik ground. Sebab kedai Kopi Hut tu dia dekat ground floor kan. Sekarang hujan, so kita akan lalu dekat ni je lah. Okay, so dia belah sana. So let's go. Okay guys, so ini dia kedai Kopi Hut. Okay, dia bersebelahan dengan Q Suite. Okay, ni kedai Adam Corey lah, macam dekat tu. So let's go. Okay, ni dia punya menu. Ni antara main dish yang dia ada. Let's go.
Okay guys, so first impression dia punya ambience kedai ni aku suka. Okay, sebab dia very calm and very fancy also. And dia agak luas lah. So aku suka part tu lah, agak luas. Sebab kalau berimpit-impit kita tak selesa sangat kan. So setakat ni tengok dia punya jarak antara meja tu pun luas, cukup luas lah. And siap ada orang solat lagi. So memang setakat ni perfect. So ya, kita tengok makanan ni pula macam mana. Okay guys, so dia punya kopi hard kopi dah sampai. Ini dia punya signature punya ni lah, drinks kan. Okay, aku tak tahu yang teddy bear punya bentuk ni apa benda. Oh, ais Oh, okay, ais Oh, ya, menarik gila. Teddy bear. Okay, so kita akan dari segi presentation memang A+ lah pada aku. Memang rare lah nampak teddy bear macam ni kan. Sekejap rasa. Dia ais lah, ais. Okay, presentation wise memang padu, A+. Sekarang kita tinggal rasa je. Let's go. Alamak, alamak, teddy bear-nya dah tenggelam lah. Sebab teddy bear ni dia ais kan. Dia tenggelam lah. Okay, dia punya makanan pun dah sampai. So yang ni nasi butter. Okay, ni butter rice with BBQ chicken. And yang ni butter rice with crispy chicken stick. Basically chicken chop yang dicincang lah. So yang ni pun dia punya ni pun menarik lah. Dia punya presentation pun nampak cantik. Ica. Okay guys, so kita nak try dia punya kopi tu, kopi hard kopi. Dia punya signature coffee kat sini. So kau harap okey lah. Nampak padu, okey dari segi gaya padu lah. Kita try bismillah. Okay, nice. Padu. Okay. Kopi dia just nice. Rasa kopi yang sangat kuat, tapi dia balance out kan dengan dia punya rasa amount of sugar yang cukup lah, yang mencukupi, tak lebih. Basically dia tak manis sangat, dia tak rasa kopi yang pahit sangat. Very well balanced and pada aku sangat sedap lah. Okay, it reminds me of something, tapi aku lupa kopi yang dekat mana yang aku pernah rasa benda ni. So memang sedap lah. Okay, so sekarang kita nak try dia punya nasi pula. Okay, and dia punya nasi butter rice dia ni, dia punya combination tu agak unik kan. Okay, aku tunjuk kat korang Okay, so aku tunjuk lagi sekali. So ni apa panggil apa? Mantau Wantan okay, dia tak wantan goreng, ada kobis goreng. And aku punya lauk je lah, dia boleh tukar. So macam aku ambil crispy chicken stick and yang ni BBQ. Aku tengok BBQ chicken dia ni menarik gila tau. Tak pernah aku nampak ayam warna merah macam ni. So menarik lah. And dia bagi juga dia punya ni lah, macam chili oil kot. Maybe chili oil. Okay, so kita rasa lah. Let's go. And ada sup sekali. Okay guys, so kita try dia punya sup dulu. Okay, sup tak rasa kosong. Itu pun dah plus point. Sebab satunya kalau sup macam ni selalu rasa kosong. Yang ni ada rasa, so okay lah. Okay, dari segi sup, okay, nice. Alamak, dia ada lagu lah. Sebab aku tak tahu macam mana nak review. Okay, kita try wantan goreng. Okay, crispy. Okay, inci dalam dia banyak. Sedap, tak rasa kosong. Kalau wantan selalu tak apa kan? Selalu tak inci apa kalau wantan. Sedap lah. Sebab dia ada flavor lah. Dia macam rasa dia macam inti nugget ke tau. Inti nugget dia tu rasa dia. Okay, kita akan cicah dengan dia punya chili oil pula. Tengok chili oil dia pedas ke tak. Okay, aku harap YouTube okey ni sebab dia ada background music kan kedai ni. Okay, so kita try. Ya, kita cicah dengan chili oil dia. Okay, chili oil dia tak pedas sangat. Just nice. Sedap lah, sedap. Jom kita try punya butter rice pula. Okay, okay, ni aku try butter rice dia tanpa letak chili oil dan sup dulu. Okay, butter rice dia wangi tapi tak bau sangat dia punya butter tu. Okay, ada rasa butter tu. Yang dia tak sup, letak chili oil dia, aku nak letak semua senang. Chili oil dia apa yang aku suka sebab dia bukan just semata-mata ada chili oil, tapi dia ada macam apa panggil apa, condiments ke apa, tapi dia macam crunchy lah. Dia punya sambal ni macam crunchy. Dia bukan sambal lah, dia chili oil basically, tapi dia banyak sangat dia punya bahan dalam chili oil dia tu, dan dia jadikan chili oil dia crunchy. Aku tak tahu dia tak boleh tak apa pun. Macam bilis ke apa, maybe lah dia blend ikan bilis ke apa, something lah yang membuatkan dia punya tekstur tu jadi lebih crunchy. Nampak memang sedap lah. Dia bukan semata-mata chili oil. Dia macam kau makan sambal bilis. Aku rasa macam tu lah. Okay, last aku nak try dia punya ni chicken stick, which is basically chicken chop yang dicincang lah. Okay, try bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ayam juicy.
kat luar masih crispy walaupun kulit dia tak banyak sangat. Banyak yang dah macam fell off kan. Jadi okey. Kita try dengan nasi kan. Dia dah campur sup. Dah tak kilo oil semua. Baik. Sedap weh. Boleh tak bang? Sedap, sedap. Satu combination yang aku rasa kena untuk dibuat kena. Sebab aku tak pernah makan lagi nasi butter dengan chicken chop, tapi ada chili oil Chinese style and soup macam nasi ayam. So sedap. Memang aku highly recommended. And ada wonton goreng pula. Satu combination yang marvelous. I will definitely datang repeat lagi dekat Kopi Hut. Okay, yang aku datang ni is Kopi Hut Ceras Permaisuri Ceras. Sedap. Sekejap, ada apa lagi aku tak review. Lepas aku dah review. Oh, BBQ chicken wife aku nak try. Sikit pun. Cuba apa? Sekejap. Kita try. Alamak, lagu kuat pula. Okay, BBQ chicken dia basically cara masak dia tu macam cara masak ayam yang kita selalu makan dalam nasi ayam lah. Okay, style dia sama. Cuma yang ni merah dia lebih sikit. Macam ayam merah, macam daging merah lah tu. Dia punya ayam merah. So kita nak try. Sedap gila. Abang, no. Sedap. BBQ chicken dia rasa macam, oh my god. Okay, BBQ chicken dia rasa macam daging merah. Tahu tak cakap dia? Tapi macam daging merah. Ya, macam kau makan ayam tapi kau rasa daging merah. Itu lah. Sedap lah. BBQ dia tu rasa lah. Basically dia punya merah-merah tu basically dia punya BBQ flavour. Dan ayam dia pun juicy, lagi juicy pada yang chicken stick ni, which is sedap lah. So kalau kau ambil kuatnya lagu ya Allah. So basically kalau kau ambil lauk BBQ chicken, kau akan rasa macam kau makan nasi ayam lah. Betul tak? Kan butter rice tu dia seolah-olah combination macam nasi ayam. Macam aku ni, aku ambil chicken stick ni, kau akan rasa lain sikit lah. Tapi sedap lah, sedap. Dia satu benda yang aku tak pernah rasa sebelum ni. Okay, combination makanan yang unik pada aku. So and very recommended, and I will definitely come again. Aku akan datang untuk cuba menu dia yang lain pula. Macam dia punya, aku tengok dia punya highly recommended juga. Dia punya mie macam mie kari apa semua. Aku tengok orang review nampak macam sedap kan. Tapi hari ni aku tak rasa nak makan mie, so aku makan nasi. Nasi dia memang on top, sedap. Kita nak try. Next time kita akan datang, kita try dia punya mie, and then kita try dia punya side dish macam ada croissant, ada burger apa semua kan. Kita akan try. Okay. So setakat ni memang A+ lah. Dengan dia punya ambience pun memang mantap kan. Cuma satu lah, lagu dia buka lagu ni aku turn off sikit lah. Sebab yelah, sebab kita nak buat video kan. Tapi tak apalah. Okay. So okay, aku sama makan tu. Okay guys, so final verdict untuk restoran Kopi Hut. Okay, kalau korang tengok tadi, dia punya suasana macam sama dengan intro tadi kan. Sebab intro pun aku mau record tadi, meaning aku pergi dulu kedai tadi, baru aku record intro dia. Sebab tu sama, lantak lah kan. Okay, so final verdict untuk Kopi Hut. Kedai yang sangat selesa. Okay, ambience dia really good. Okay, sangat comfortable, sangat luas. Okay, dia punya, okay, dari segi facility pun bagus. Ada tempat solat, tandas apa tu, tandas cantik, bersih. Ruang solat dia pun cukup luas, cukup selesa lah untuk kita solat. Okay, tadi pun aku solat kat situ, solat Zuhur tadi. Sangat selesa. Makanan sangat sedap and reasonable price. Okay, kalau kita consider dia punya portion dan juga dia punya rasa, memang sangat reasonable. Tapi aku tak nak cakap dia tak boleh cakap dia murah lah. Okay, dia tak murah lah, tapi reasonable. Okay, worth it lah, worth it untuk apa yang kau dapat. So overall I will give a rating of 9.8/10 untuk kedai Kopi Hut, and I will definitely come again untuk rasa dia punya menu lain pula. Sebab dari segi yang lain tu kita dah check kan. So menu je lah kita nak try semua kan. So ya, itu saja. Jangan lupa untuk nantikan next video. Sebab kita orang lagi kita akan pergi ke IKEA. Okay, so next video akan pasal barang yang kita akan beli kat IKEA, which is meja study kanak-kanak. So nantikan next video. Bye. Assalamualaikum.